Assalamualaikum. Hari ni ada kisah Pasar Malam Raib. Cerita ni dikongsikan oleh Abang Lan yang berasal daripada Selangor. Kejadian ni berlaku pada tahun 2009. Setiap perkongsian ada mistiknya. Abang Lan dan juga awek dia, depa ni bercuti di Langkawi. Depa ni menginap di hotel selama 5 hari 4 malam. Cuma berasingan bilik lah. Bila hari terakhir depa berada di Langkawi, maka depa berdua ni pun check out lah daripada hotel. Depa berdua ni pun menujulah nak balik ke Selangor. Abang Lan ni dia memandu kereta. Okey, daripada Langkawi sampai ke Perak, depa ni ikut jalan highway. Lebih kurang dalam pukul 8 malam yang si Abang Lan ni bagi tahu dekat awek dia nak singgah di satu kedai makan. Awek kepada si Abang Lan ni pun dia okey sajalah. Bila depa berdua ni sampai dekat kedai makanan favourite Abang Lan ni, depa order, depa makan. Lepas selesai makan, yang si Abang Lan ni pun bayar lah. Lalu depa berdua ni pun sambungkan perjalanan depa nak balik ke Selangor. Masa tu, yang si Abang Lan ni ikut jalan dalam. Dalam perjalanan tu, mula-mula memang okey je lah. Bila sampai saja di suatu daerah, masih juga di negeri Perak, tiba-tiba kereta Abang Lan ni jadi semput. Bila kereta jadi semput, Abang Lan ni pun cubalah berhenti di tepi jalan. Ngam-ngam saja berhenti di tepi jalan, tahu-tahu kereta pula mampus. Lepas tu pula, Abang Lan ni dia cubalah hidupkan balik dia punya kereta dia. Cuba tapi tak berjaya. Dekat sini Abang Lan dah mati kutu dah. Dah lah kawasan tu sunyi sepi. Kiri kanan dia ni kawasan lapang. Lampu jalan ada je. Cuma satu masalah, iaitu telefon Abang Lan ni tak ada signal. Lalu Abang Lan ni pun bagi tahulah dekat awek dia, suruh awek dia tu cuba tengok signal telefon dia, pun sama juga tak ada line. Sebab Abang Lan ni nak call kawan dia yang ada di negeri Perak tersebut tu. Kot-kot lah boleh mai tolong dia ke. Tapi bila dah telefon pun tak ada signal, nak buat macam mana? Abang Lan ni pun dia cubalah cek dekat ayak radiator dia. Lepas tu cek bateri, cek minyak petrol. Tapi kalau daripada semua tu, tak ada apa masalah. Lepas tu pula Abang Lan ni pun dia cubalah tunggu di tepi jalan supaya kot-kot lah ada kereta lalu lalang ke, bolehlah cuba tahan untuk minta tolong. Dapat pinjam jumper kereta pun jadilah. Tunggu, tak ada langsung satu kenderaan pun lalu di kawasan tersebut. Disebabkan Abang Lan ni pun dah jenuh tunggu kenderaan lalu di kawasan tersebut tu, maka Abang Lan ni pun masuklah ke dalam kereta. Awek Abang Lan ni dah lena dah dalam kereta. Abang Lan ni pun mengantuk, lalu dia pun tidur. Abang Lan ni dia tidur dalam pukul 10 lebih lah. Tiba-tiba dalam pukul 12, Abang Lan ni terjaga. Pasal apa tau? Dekat bahagian tepi kereta Abang Lan ni macam ada keramaian. Bila Abang Lan ni celek je mata, rupa-rupanya dekat sebelah kereta dia tu ada kawasan pasar malam. Dalam hati si Abang Lan ni terfikir satu benda. Pasar malam apa buka pukul 12 malam? Lepas tu Abang Lan ni pun cubalah gerak awek dia. Yang bangun yang. Awek dia pun terjaga. Lepas tu tanya dekat si Abang Lan, apanya bang? Lepas tu Abang Lan ni pun tunjuklah dekat si awek dia. Yang cuba tengok tu, ada pasar malam tu. Jom kita singgah, kot-kot ada orang boleh tolong kita ke. Awek si Abang Lan ni pun katalah dekat si Abang Lan, jomlah bang, yang pun lapak ni. Depa berdua ni pun keluar daripada kereta, pergilah dekat kawasan pasar malam tersebut tu. Bila Abang Lan dan juga awek Abang Lan ni berada di pasar malam tersebut tu, setiap penjaja yang ada di dalam pasar malam tu, depa ni semuanya muka pucat. Dan kesemuanya penjaja yang ada di pasar malam tersebut tu pandang saja depa berdua. Tapi masa kejadian tu, Abang Lan ni tak hiraukan sangat. Awek si Abang Lan ni dia nak sate tau. Jadi Abang Lan ni belilah sate. Lepas dah selesaikan urus jual beli, lepas tu Abang Lan ni pun minta lah bantuan dengan penjual sate tersebut tu. Abang boleh tolong saya tak bang? Saya punya kereta tu, saya dah cuba hidupkan tapi tak menyala jugalah bang kereta. Boleh tak bang? Saya nak pinjam jumper kereta abang.
Peniaga sate tu, dia hanya mampu gelengkan kepala saja dekat si Abang Lan dan juga awek Abang Lan. Abang Lan ni dia hanya senyum sajalah dekat peniaga sate tersebut tu. Lepas tu, Abang Lan ni dia pun nak carilah makanan dia. Okey, jenis Abang Lan ni, setiap kali kalau dia singgah dekat pasar malam, dia mesti akan cari pedai. Bukan kata favourite Abang Lan je, aku pun suka pedai. Kena pula letak cili sos dekat atas pedai tu. Betul-betul menyelerakan lah. Maka Abang Lan ni pun cubalah pusing dekat kawasan pasar malam tu. Kok-kok ada jual pedai ke. Tapi ternyata memang ada. Lepas Abang Lan ni dah selesai urusan jual beli, Abang Lan ni minta lah tolong dengan peniaga yang jual ayam goreng tersebut tu. Lelaki yang meniaga ayam goreng tersebut tu, dia hanya pandang saja muka si Abang Lan. Disebabkan lelaki yang meniaga ayam tu tak bagi respon, maka Abang Lan dan juga awek kepada si Abang Lan ni pun pergilah pula cari ayam. Dalam Abang Lan duk tengah cari ayam untuk diminum tu, awek kepada si Abang Lan ni makan sate sambil berjalan. Bila dah dapat beli ayam, lepas tu Abang Lan ni pun cubalah minta tolong dengan tokek yang jual ayam tu. Pun sama juga, dia cuma pandang saja mata si Abang Lan. Abang Lan ni dia fikir dalam hati macam mana tau. Depa ni jenis tak layan orang luar ke apa. Minta tolong pun payah dengan depa ni. Maka Abang Lan ni pun beredak lah daripada pasar malam tu. Bila sampai saja dekat kereta, tiba-tiba suasana di belakang Abang Lan ni jadi sunyi sepi. Bila Abang Lan dan juga awek kepada si Abang Lan ni pandang saja ke arah belakang, rupa-rupanya pasar malam apa yang mereka singgah tadi tu hilang raib macam tu je. Makanan yang dipegang oleh awek kepada si Abang Lan, termasuklah Abang Lan, terlepas. Mereka berdua ni pun terburu-burulah masuk ke dalam kereta. Awek kepada si Abang Lan ni dah jadi seram sejuk dah. Tapi kata si Abang Lan, masa kejadian tu, Abang Lan ni pun dia rasa seram sejuk jugalah. Abang Lan ni, dia cuba lagi hidupkan enjin kereta dia. Sekali tak boleh. 2 kali tak boleh. 3 kali pun tak boleh. Bila kali yang keempat, Abang Lan ni dia baca bismillah. Lepas tu dia cuba hidupkan enjin. Dan alhamdulillahnya kereta hidup. Mereka berdua ni pun pecut terus lah balik sampai ke Selangor. Tapi sebelum nak sampai ke Selangor, mereka berdua ni singgah di satu petrol pump. Abang Lan dan juga awek kepada si Abang Lan ni masing-masing pergilah ke toilet. Sebelum yang si awek Abang Lan ni nak masuk ke toilet, apa yang Abang Lan ni nampak dekat mulut awek dia tu ada satu cairan macam ayak longkang. Lepas tu Abang Lan ni bagi tahu dekat awek dia suruh pergi masuk toilet, cuci habis-habis dekat mulut tu. Lepas mereka berdua ni dah selesaikan urusan mereka di dalam toilet, Abang Lan ni tiba-tiba dia tergerak hati nak tengok dekat bahagian duit poket baju dia. Bila Abang Lan ni cek, rupa-rupanya daun. Yalah, sebab masa dia beli tadi tu mesti ada balance. Lalu daun yang Abang Lan pegang tu dia buang. Dan mereka berdua ni pun sambunglah balik ke Selangor. Nak jadikan cerita, awek Abang Lan dah jadi sasau. Kadang-kadang tu bercakap seorang diri. Mak dan juga bapak kepada si awek dia jenuh pergi hantar berubat. Tapi macam tu jugalah. Lebih kurang 2 tahun kemudian, awek kepada si Abang Lan ni meninggal. Sebab apa tau? Awek kepada si Abang Lan, semenjak dia jadi sasau tu, dia ni kurang makan. Setiap kali awek kepada si Abang Lan ni, kalau nak makan, semua makanan yang dia nampak di depan mata dia, semua tu jadi benda kotor. Sedangkan kalau mata kita yang normal ni nampak makanan biasa je. Kira orang kata apa, nutrition dalam badan tu tak ada. Itulah punca awek kepada si Abang Lan tu meninggal. Tapi dalam hati si Abang Lan ni dia terfikir macam mana tau. Benda ni berlaku disebabkan masa dalam pasar malam tu, awek kepada si Abang Lan ni saja yang makan. Abang Lan ni dia tak sempat makan. Dia fikir dia nak makan di dalam kereta. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.